Weh, aku chat GPT maaf cakap. Lepas tu ada reply apa? Tak apa, tak perlu minta maaf. Kalau ada apa-apa yang korang nak tanya atau bincang, saya sedia bantu. Hello, Assalamualaikum and welcome everyone. You're currently listening to us podcast Maaf Cakap. Podcast Maaf Cakap, podcast sembang santai, kadang deep, kadang kelakar, tapi always real talk. Saya Alin. Saya Quraira. Saya Muna. Dan saya Farid Effendi. Yup. And as usual, we are recording. Betul, kita belum buat live lagi. Setakat ni tak pernah buat live lagi. I wanted to say that. I'm like, we are live. Salah. Belum Salah, lagi. salah. InsyaAllah soon. Soon. Lah, InsyaAllah soon. Okay, Yes. so thank you so much, Simply Sandwiches, TTDI, as usual, for being our tempat merekod podcast Maaf Cakap. So if you guys want to order sandwiches, pasta for your events or meetings or whatever, or you guys want to have private events here, nak buat talk ke, nak shoot podcast ke, apa ke, nak datang jumpa Alin ke, datanglah ke Simply Sandwiches TTDI. Betul. Or you can visit us on our Instagram page, Simply Sandwiches. Selain daripada itu, kalau anda ingin mengenali lebih dekat dan kita, mendalam. podcast Maaf Cakap, boleh cari kita kat mana, Muna? Instagram kami di instagram.com/_Azizuddin. Tiba. Apa cakap itu drama dia. Oh, tak. Anda semua boleh lungsuri ke maafcakap.com. Alah. Pala terus. Awak ni nak jual Sebab minyak tadi dia kat sini, kata nak mengenali kami dekat Instagram saya lah. Betul lah tu. Instagram awak mengenali awak. Oh, Instagram okay. kita orang Di Sendiri. podcast Maaf Maaf Cakap sama. Ya Allah. Saya ni. Saya cuba nak relate dengan topik kejap lagi. Sebab oh, saya dah ready untuk mengenali wow. orang baru. Tiba. Tak ada. Lah. Tengoklah kalau Hiburan korang boleh sensasi. tengok kan. Falik dah macam Astaghfirullahalazim. Kalau dia orang ni buat opening kan, pening kepala aku. Okey. Simpan pening anda itu. Simpan Sebab dulu balik. seperti biasa, kita akan mulakan dengan seminit nak bercakap. Sebenarnya nak cakap. Seminit nak cakap. Betul lah tu. Yelah. Okay, so Falik, you want to start first? Falik Yes, kata, dia setuju. okay. Kita teruskan. Seminit anda bermula sekarang. I nak bercakap tentang menjaga tata susila di tempat-tempat awam. Sebab itu last episode kita bercakap tentang di tempat awam kan. Betul. It reminds me of berada di tempat awam, especially particularly di panggung wayang. Orang masuk panggung wayang berbayar ya, adik-adik, anak-anak semua, nak acik-acik semua. Kami nak dengar apa yang terkeluar di layar perak itu, di skrin tersebut, dan bukan nak dengar komentar, bukan nak dengar your reviews yang sedang berlangsung sewaktu movie itu berlangsung. Jadi tolonglah hormati orang-orang yang membayar tiket panggung wayang itu dengan tutup mulut. Keep your fucking mouth shut di dalam panggung wayang. Tak payah nak bercakap, tak payah nak bagi komen, sebabnya tak ada siapa nak dengar kau bercakap. There's no reason orang nak dengar benda yang dibayar, filem yang sedang dimainkan itu. So just diam, jangan nak cakap banyak. Okay, terima kasih. Weh. Ngam dia Dia seminit. bagi macam tu je. Gitu. Okay, so Quraira, anda sudah ready? Tak. Oh tak, okay. Muna Belum juga. Astaghfirullahaladzim. So, Alin lah. Baiklah, saya mulakan seminit dari sekarang. Okey, seperti biasa kalau Alin yang nak bercakap seminit tu selalunya adalah untuk is usually to talk about an issue close to my heart, which is staff issues. Okay, so attitude especially. So I got this one story lah. So this person, I don't know, I guess it happened during, nanti kalau aku cakap obvious sangat pula kan cerita dia. Dia dengar ke? Okay. Sorry. That's the thing. I Shut don't your know. fucking mouth. But basically, courtesy lah. Courtesy. It comes back to courtesy. I think I've touched this before on a few other episodes. It's courtesy. Know your boundaries. Know your manners. Know where you are and what you need to do. The way you talk. You know, who you are. Be aware.
Itu je lah basically. Senang buat duit. Wow, macam tu je. Senang dia buat Tak, sebab duit. dia macam nak bercerita sebenarnya. Lepas tu baru terfikir macam nanti aku bercerita spesifik sangat sebab cerita dia Mungkin macam very boleh buat lah spesifik. di sofa bersama So Haji. dia macam alamak kantoi lah pula. Jadi kalau dia ke ahli keluarga which I know some of them actually listen to. Wow. So jadi macam oh shit. Jaga kemaslahatan lah. Betul. Masih So menjaga mungkin kita kemaslahatan. akan berbincang mengenai ini general lah kot. You know maybe. Awak macam banyak kali dah saya yang pernah tangkap ni Ya, itu lah tu. Macam pendam lama ni. Dah, tak saya. payah nak ni. Awak punya seminit Baik. sekarang. Saya sejujurnya orang yang sangat tak suka drama. Jadi saya harap dalam seminit ini dapatlah kiranya kalau nasihat saya ataupun saranan saya ni dipanjang-panjangkan kepada yang mendengar supaya elaklah drama. Jangan drama sebab kita semua dah hampir kepada usia-usia subsidi. Bila-bila masa je Tuhan akan ambil. Takkan nak diisi kehidupan ni dengan drama. Kalau drama tu drama yang baik-baik, by all means kita semua boleh sambut. Tapi kalau drama yang meletihkan, yang somehow tak mendatangkan apa-apa faedah untuk mana-mana pihak, sebaik-baiknya hentikan. Ingat, usia kita usia subsidi. Bukan banyak sangat lagi masa. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah di waktu kau sulit. Ingatlah akhirat. Tu je lah. Kenapa aku rasa yang hujung-hujung tu sebenarnya lagu? Kan? Ingat mati. Aku dah agak dah. Okay Muna, your turn. 1 minit Bermula bermula sekarang. Terima kasih kepada ChatGPT untuk segmen seminit merentan. Tajuknya adalah buang sampah, buang akal. Wow. Tong sampah ada depan mata, tapi plastik teh tarik, bungkusan burger, putung rokok, semua bersepah macam Malaysia ni tong sampah gergasi. Yang sedihnya, ada juga mak ayah tangan sendiri buang sampah dari kereta. Bila anak tengok kat sebelah, apa yang diajar? Tak apa, janji tak kena saman. Inilah punca, budak besar tengok orang dewasa buang akal dulu. Bila dah besar, dia pun ulang. Didikan civic tak bermula kat sekolah, ia bermula dari rumah. Malaysia ni kan kelas pertama, tapi ramai rakyatnya masih selesa dengan mentaliti kelas ketiga. Kita marah bila pelancong kata negara kita kotor, tapi hakikatnya kita sendiri yang pengotor. Bila banjir, bila longkang tersumbat, kita bising. Tapi siapa yang sumbatkan? Tak mungkin tikus, tak mungkin biawak. Tetapi kita sendiri. Ia bukan isu sampah, isu mentaliti. Tian, terima kasih. Saya bangun. Saya bangkangnya ini ya. Kita tak gunakan khidmat ChatGPT dalam seminit cerita dia cakap. Okey. Awak ni apa benda? saya appreciate saya. Okey, sabar. Saya apa yang saya Google macam ni. Saya nak skrip merentan buang sampah sebab saya tak tahu nak cakap apa. Itu dia bagi macam tu. Tapi sedap kan sebenarnya? Terima kasih ChatGPT. Tak, dia macam cerita sang kancil bersama. Awak baca dia buaya. macam AI Itu baca tau. prompt. Ada cakap benda yang sama. Betul. It's bad enough that text tu datang daripada Correct. AI. Cara dia baca tu pun. Bacaan tu pun macam TikTok yang AI baca tu. Yang Hadi duk sembang-sembang. Yang tu. Hadi duk bising tu. Tak tahu ke nama I dah tukar jadi Munai. AI. Baik kau jadi punai je. Sekian, terima kasih. Okey. Macam mana lah kau nak mulakan hubungan yang baru kalau perangai macam ni? Kejap. Somewhere. Kita dengar AI cakap macam mana? Boleh agaknya dia dengar. Sekejap. Tapi bagi dia loading pula. Tapi saya appreciate kebijaksanaan orang-orang muda macam ni lah. Diorang bijak menggunakan teknologi. Aku nak tahu macam mana bunyi AI. Tapi teknologi dah bagi kemudahan. Yang kau baca macam prompt AI tu kenapa? Kan Munai tadi. Awak Munai. Yelah Munai. Fahamlah Munai. Memanglah Tapi Munai. Kembali kepada Kembali ni. kepada balik. So where are you going? Sesuai untuk benar-benar Ya tu merentang macam masalah dia. aku bawa nak cakap. Suara macam lebih kurang je dengan dan Muna. masih dalam anggaran 1 minit. Okey. Dengar Skrip buang sampah, buang akal. Kenapa macam Munai Buang version sampah, ni? buang akal. Tong sampah ada depan mata. Tapi plastik teh tarik, bungkusan burger, puntung rokok, semua bersepah macam Malaysia ni tong gergas. Okey, lepas tu Malaysia ni. aku punya suara ke?
So, kalau Munah pelat, Ya. macam tu Mungkin lah. sama betul. Terus Samper dan Munai. Okey. Burger. Okay, Tapi Falik. I kita tertarik. kembali pada Falik. I tertarik dengan you punya Ya. introduction. Apa you cuba sampaikan sesuatu? Sebab dia apa, macam Falik? tiba kan? Apa dia Falik? Kenapa? Entahlah, tiba-tiba macam nak berborak tentang friend zone. Kenapa tiba-tiba? Dah kena ke? Okay. Pasal apa aku nak kena friend zone tak tahu. Tak tahu nak kena tak tahu. tahu. Just Okay. for context. Okey. Munai, Bukan punai. apakah maksud friendzone itu? Oh lama tak sempat Google. Sabar jap. Secara peribadilah apa yang you satu faham maksudnya, tentang bro. friend zone tu. Saya suka awak tapi kita kawan je. Meletakkan orang yang tu dalam Tidak pada rasional juga. dalam satu kategori kawan lah. Perasaan cinta tak berbalas. Macam tu lah. Cinta bertepuk sebelah tangan? Okay, kita tanyalah ChatGPT lagi sekali Kan awak munai. Awak lah AI tu. Awak boleh Kan? jawab je. Sebab itulah dia kena ChatGPT sebab dia punai. Munai yang berputar. Okay. Punai yang berpunai. Okay. Kenapa tiba-tiba Betul lah, sama je. Ha. Friendzone ialah situasi bila seseorang suka kawan sendiri secara automatik, tapi kawan tu cuma anggap dia sebagai kawan saja, tak lebih. Cuba macam pelat-pelat tak berhenti cakap Melayu sikit. Macam Friendzone ialah situasi bila seseorang suka kawan sendiri. Aku rasa kalau aku dengar balik episod ni, aku akan gelak kek. Oh, ingat aku yang Sendiri? tak betul kau si Shazlin ni. Jangan dengar make sure pasang loudspeaker, jangan pakai earphone nanti orang tuduh yang bukan-bukan. Kalau nak tengok Munah versi AI Khidmat masyarakat. boleh tengok dekat Instagram. Nanti kita buat lah thumbnail. Jari dia bukan main runcing menunjuk-nunjuk. bukan macam ni tuan-tuan bengkok. Ni request by Munai Ha. Kita punya cover untuk episod ni AI. Mak cakap kita AI kan muka masing-masing. Baik. Kau buatlah prompt tu nanti hantar gambar tu kat aku. Boleh je. Okey. Okey. So sekarang kembali kepada maksud friendzone itu. Kenapa tiba-tiba dibuka situasi Tak ada, ni? topik ni diberikan oleh seseorang untuk kita bincangkan. Okey. Jadi kita gunakan So kita lah. gunakan. Okey. Maka bincangkan apakah maksud And friendzone. also this matter was brought up dalam episod yang sebelum ni, yang in a situationship apa benda semua tu kan. Yes, I think it's about the same lebih kurang lah sama kan. lah. So I guess Okay. maybe kita boleh kupas dengan lebih lanjut lah mengenai ini. Okey, kita boleh mulakan introduction ini kepada Munai lah sebab dia macam banyak benda nak cerita tentang friendzone. Mungkin dia nak share experience dia lah kot. Sebab Okay, dengan okay, cerita okay. pernah setahun apply. Topik ni keluar, dia bukanlah pengalaman peribadi. Tapi? Dia orang berkongsi kepada saya. Orang tu tanya apa patut buat lepas kena friendzone. Okey. Tapi Okey. we try to make it general. Untuk topik episod malam ni, kita ke bawah bumbung friendzone. So kita akan pecahkan apa tu friendzone, jenis-jenis friendzone dan apa kita patut buat selepas kena friendzone. Love. Okay, Okay. okay. Let's go Terima kasih. to, I have a question. So, what do you, we know the definition of friend zone whereby it's basically one-sided love lah. Yes. Okay. So, there might be people out there yang tak berapa nak faham macam mana dia kena friend zone. So apakah tanda-tanda friend zone? Seseorang tu telah di friend zone. Betul. Apakah signs yang orang tu beri yang sebenarnya dia tengah nak friend zone kan you? I get what I mean? Paling I punya fahaman yang paling mudah adalah anda telah pun disambil lewakan lah. Nak ajak lepak sekali dia menolak-menolak, nak itu pun dia tak nak, ini pun tak nak. Dia kalau boleh tidak mahu ada satu ikatan istimewa dengan seseorang itu. Sebelum tu. Sebelum tu. Dia dah jumpa. Bukan. Sementara teringat dan ada because bercakap tentang friend zone, I pernah terdengar this term was created from one of the most famous sitcom in the world, which is Friends. Okay. Friends, Joey Tribbiani Okay. introduced the term friend zone. Okay. So maksudnya dia bukanlah term daripada pakar psikologi Yeah, ataupun yeah. pakar bijak pandai. Dia Joey Tribbiani lah yang memperkenalkan I see. term I friend see. zone tu. Ini benar ni? Betul. So dia kata Trivia. Joey Tribbiani coined the term friend zone in the Friends episode, the one with the blackout. Okay. When he told Ross that he was stuck in the friend zone with Rachel. I see. Kisah-kisah asal-muasalnya. Okey. Tahun 1994. Love. Okay, so basically you're trying to say kena friend zone tu macam mana? It's Anda telah pun disambil lewakan oleh orang. disambil tu lah. lewakan oleh orang lah.
ni tanda-tanda friend zone lah. Yes. Jawapan orang yang dah kena. bukanlah orang dah kena, berdasarkan okey. pengalaman Maaf, peribadi. Sebab saya rasa antara 4 ni 3 daripada 4 ni relationship dia lagi lama daripada expired date roti ataupun expired date pan. So saya yang macam relationship yang orang kata lagi cepat expired daripada sebuku roti, saya lah yang boleh berkongsi. Tanda-tanda. Baik. Friendzone ni adalah contoh engkau keluar, engkau asyik bercakap pasal dia. Sipulan ni suka wish aku dia semua, tapi orang tu tak pernah cakap pasal kau pun. Itu antaranya. Antaranya. Okay. Satu lagi, bila engkau ajak dia keluar, jom lagi tengok wayang. Dia ajak orang lain keluar. Okay. Lepas tu bila tanya kenapa, takkan nak keluar berdua, kita kena ada orang lain. So kalau kau tak faham lagi dia, aku tak tahulah nak cakap apa. Daripada situ bolehlah awak read between the lines yang berdua is not good. Angkat kaki. Betul. Wow. Falik, do you Itu have pengalaman any peribadi other macam tu. tanda-tanda friend zone? Tanda. Tak ada sebab I tak pernah kena friendzone. Oh gitu. lah, Tak. Sokong. Aku yang friendzone kau orang lah. Cantik ke nak friendzone kau orang. So I kena tukarlah ayat itu. Falik, apakah ayat-ayat yang you Apakah berikan kepada orang-orang ini? I'm comfortable being friends with you. I love. I see you Alright. as my best friend. Faham. Kawan you tu single ke? Kalau tak faham yang itu. I think that is the ultimate. Dia bagi tahu terus You dapat itu, kalau kau tak faham juga, aku tak tahu nak cakap apa. Tapi untuk I setuju, untuk orang yang macam juga tak pernah kena friendzone tapi hanya memfriendzonekan orang, apa yang Munah cakap dan Falik cakap tu saya boleh sokong. Sebab at the end of the day, kita tak boleh nak paksa hati dan perasaan kita untuk menyukai orang walaupun orang tu suka dan buat segala-galanya untuk kita lah. Sebab I don't think I can work it out untuk orang yang kita tak ada rasa. Betul? So kalau dia confess, takkan kita nak menipu pun rasa tak sanggup. So betul serang saja dengan memberitahu, saya rasa Tapi, kita kawan je lah. In certain cases, setengah orang macam dia nak menjaga hati. Dan dia sanggup tipu. Dan sanggup Correct. tipu. Maksudnya dia bukanlah benci orang tu. Maksudnya dia dah mengaku dia mengaku orang A mengaku suka dekat kita, macam okey lah. Dia pun macam okey, macam let's just give it a try. Macam tu. Walaupun sebenarnya tidak. Kan ada je situasi-situasi yang macam tu. Ya betul, tak dinafikan. Tapi kan lepas tu akan ada another chain reaction. Dia akan Correct. Betul lah. You will be Memang. creating something else whereby that person will terperasan yang kau suka kat dia. And on the other hand, for yourself, you will come to a point yang macam, sebenarnya aku tak suka pun dia ni, but I'm too deep into this already. Layan je lah. Apakah seterusnya? rasa itulah sifat yang paling hujung kepada maksud betrayal terhadap seorang kawan. Bagi I tak patut lah. Duhai teman. Okay, so for you to be friend zoned, you merasa friend zone itu, okay, Cik, ni dari Falik lah, orang Tak. Fali pun pernah di friend zone kan juga. orang yang friend zone orang, kita POV itu So apakah I'm sure that person, okay lah, you di friend zone means it's cinta sebelah bertepuk sebelah tangan. There must be some signs or some things that this person did yang buatkan dia ni tertangkap cinta. You faham tak? So misread signals. Sometimes seseorang itu is just dia punya natural behavior. Dia is naturally flirtatious, naturally friendly, naturally buat baik je, tak salah nak buat baik. Faham. Kan. Cuma sometimes it was misconstrued. Faham? Macam kita pernah cakap juga waktu kes pasal Abang Bas. Yes. Episod Abang Bas Yeah, yang Buka pintu. It's the same case. Apalah bagi contoh tu. Kan? Yang bagi nasi lemak. Yang bagi nasi lemak. It's the same situation lah kan. Basically you are just super nice to everyone. It's just that orang tu coincidentally terperasan yang you tu terlebih nice kat dia lah. Okay, itu POV orang yang ni. POV orang yang Di friendzone kan. terperasan itu. Apakah
Kah? Kenapa? Kenapa Sebab sini perasan? ada POV lain. Sini ada POV lain. Kenapa? Sebab dia terlampau. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mangsa friendzone yang acap kali berlaku seumur hidup. Acap kali. Okay, berapa acap kali ni? Munah? Tak terkira. Oh, wow. Kalau orang Okay, kata okay. macam sedikit tu boleh kira dengan 10 jari di tangan. Tapi ini acap kali tu sehingga tak cukup. Dari kaki pun tak mampu. cukup. Oh, wow. Betul, Okay, betul, okay. betul. Dia kalau ada Tak belajar dari kesilapan. ada rumput pun tak cukup. Ayo. Banyak Sedih sangat. Kita pun macam teguk sangat. Tapi tidaklah. Okay. Untuk pengalaman yang pertama, kita akan rasa macam apa kurangnya aku. Okay, faham. Soalan tu memang banyak orang akan Macam apa kurangnya aku sampai dia rasa macam hanya berkawan. Aku dah bagi wish good morning, aku dah bawakan bekal untuk kau, aku dah letakkan air kopi, whatsoever. Contoh ini pengalaman pertama yang I rasa macam back dah lama sebelum PKP. Okay. Tapi lepas dah melalui fasa-fasa macam mata ada. Bila orang friendzone kau, oh, okay, tak apa. Move on. Tapi tak adalah yang macam merentan yang macam orang dah tak suka. Sekarang punya mindset adalah orang tak suka because of aku ada type, dia pun ada type dia. This is betul. Aku ada type. Kalau aku like, aku yes, swipe. aku so untuk mindset sekarang I akan macam okay, confess. Tapi kalau dia kata oh sorry, I tak suka, I suka berkawan dengan you, tapi I desire something, so I cakap okay, we have to be fair dalam dunia ni. Aku pun ada type aku sendiri, dia pun ada type dia. Okay. Itu You untuk kena come to a realization lah. Tapi untuk putuskan hubungan macam lepas kena friendzone tu tidak, sebab I rasa macam I selesa berkawan dengan dia. So we just be friends je lah. I believe it's not easy to come to this point lah. Ya. Seperti yang dia Pun telah sebenarnya. cakap, dia telah melalui benda itu. So yes, you learn from your mistakes. For you to be able to come to this point and just easily let go lah in a way. Betul. Or find your own peace. Oh tidak. Kenapa Saya tak sokong. Awak tak sokong apa ya? Saya tak sokong untuk orang. Betul, kita boleh menasihatkan orang untuk menerima kadar dan kadar itu dengan sebaik-baiknya. Tapi seperti mana kalau korang boleh lungsuri kita orang punya Instagram, ada satu episod yang saya kata jadi perempuan jangan perasan, saya cakap. Ya, episod tu yang dia Episod yang dia sama yang juga. merentan. Episod Episod yang sama juga. lah tentang Episod abang tu dia tentang bagi marah, burger betul. selemak. Sebab kita kena faham. Munah punya point valid. Sebab dia kata dia ada type, orang ni pun ada type. Which Falik pula cakap kalau dia nak swipe, dia swipe lah. Maknanya jadilah. Tapi bila orang dah satu pihak dah cakap saya tak boleh bersama dengan awak atas sekian-sekian perkara, awak sepatutnya meletakkan diri awak selayaknya. Tapi bila awak ada masalah diri, saya boleh katakan, merengsa, buat cerita belakang, lepas tu awak nak buat macam awak jadi buat apa orang kata, buat benda jadi payah. Itu boleh merosakkan. Victim. Dia boleh merosakkan seluruh ekosistem persahabatan. Elok-elok boleh jadi kawan. Bila awak buat macam tu, at the end of the day, apa yang awak dapat? Macam Munah, dia boleh terima sebaiknya. Sebab ujung-ujung dia rasa baik kawan. Yalah. Right? Ni kalau sampai tahap buat berat, dia jadi payah. Tapi betul, tak semua berfikiran macam Munah. Correct. Banyak especially Dia kena melalui fasa-fasa reject tu banyak kali That's why baru I say dia. for you to be able to feel this way, you went through a lot of shit. Tapi sama lah. juga orang yang kena reject banyak kali, dia mungkin akan fikir, ya Allah, ni kali kata 346 aku kena. Teruk sangat ke aku? Engkau kalau kena beberapa kali, takkan kau rasa kau nak teruk sangat? After all, benda tu kan dengan Q je pun. Contoh. Sebab bagi saya akan ada pelangi selepas hujan. I guess it depends on how you look at things. At the end of the day, it's how you look at things. It's how you perceive, how you react towards it. Yes, there's two ways. You either look at it positively, whereby macam dia cakap, at the end of it ada rainbow, so go towards the rainbow. Or like your way, I'm sorry, negatively, whereby you mengutuk diri sendiri. Apa salah aku? Apa aku buat ni? Kenapa aku ni? Main satu pihak, dia punya implikasi, it ended up like terribly teruk, gila babi ni teruk. Terhadap diri sendiri. Maksudnya kita dah cakap dengan dia, kita tak okey, tak boleh nak teruskan, atas sebab-sebab whatever. Dia tak ada terima. Dia tak nak kena friendzone lah basically. Dia nak juga benda tu berlaku. Kita cakap tak boleh juga.
teruk lepas tu. Dia punya drama. Tapi kan The consequences after that terhadap orang yang meng-friendzonekan tu. Bukan dia tu nak kena friendzone. Dia bercakap in the point of view orang yang meng-friendzonekan orang, dia Faham. dikecam. Okay. Seperti keberjatan itu datang berlaku pula. Okay. Maksudnya orang tu tak boleh terima dan dia buat benda yang bukan-bukan lah daripada itu. Okay. Kan boleh senang dia berharmoni macam Munah. Betul lah, tapi tak semua orang macam itu. Yes, tak semua orang macam Masalahnya, tu. ini bukan dunia yang sempurna. Betul. Tapi Sebab itulah banyak manusia yang pelbagai kan. Tapi kalau saya jadi dia, saya akan macam once dah kena friendzone, kau akan boleh je tanya orang tu macam kenapa you rasa kita seeloknya kawan. Mungkin orang tu akan bagi feedback, you kurangnya something. So daripada situ you can improve yourself untuk dapat. Apa karakter dibincangkan? Again, not everyone thinks that way. That's the thing. Like you think rainbow, there's the other side yang think negatively. Ramai yang memilih jalan mudah iaitu menjadi victim. Correct. Because dia orang tak nak improve diri dia because dia rasa diri dia dah perfect dah. Adik-adik, orang lain yang salah. abang-abang, kakak-kakak yang kena friendzone. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Love. Once you dah kena friendzone, takkan satu je list crush kau, dek. Entah. Kau Bunga dan ramai kumbang kot. hybrid dan artificial pun banyak. Ya, sekarang kau ni. pergi Cari je lah dekat harmonika. Bunga Lego cantik. Tiba. Betul. That one also artificial. Tapi kalau hybrid, Why am I thinking about siam Lego ke? flowers now? Perempuan tetik siam ke? Apa yang tak ada kat Apa siang tu? tu? Oh, tak, kalau cari yang bunga hybrid, konsep dia sama dengan tetik siam lah. Macam buah. Oh, buah okay, kat okay. siam. Okay. Okay, apa Falik? Ada nak komen apa-apa Falik? Tak tahu lah. Bila dengar titik siam aku dah lost my train of thoughts dah. Aku tak ada. Okay. I mean as sewaktu saya di usia Munah dan muda lagi, of course I've gone through the phase of being friend zone. Dan of course ada fasa-fasa yang aku mengentan, yang macam kenapa aku ni tidak elok ke? Adakah aku ni Ya, bobo kau tak elok. sangat? Tak maksudnya takkan orang tu nak cakap macam tu. Ya, betul. Ambil kesempatan Maksudnya takkan orang tu dah sampai hati. Sabar. Awak dah macam personal ni kat sini. Bukan. Secara hakikatnya mungkin orang tu friendzone Falik masa tu. Ya, kau tak elok, tapi demi menjaga hati dan hubungan yang baik, dia tak nak cakap. Betul. Tapi kau dah fikir Apa dah masalah? aku tak elok. So engkau bangun, aku kena elokkan diri aku. Kalau dia tak nak pandang aku, tak apa, biar orang lain pandang aku. Love. Macam Yelah, tu betul lah. lah. Awak ada semangat Kau tu. merentan, dek. Tak perlu. And then why do you think I become like this? Seperti kupu-kupu yang elok. You rasa? Bila kau dah rasa? Lepas tu bila kau dah elok, dia datang pula tiba-tiba, ni kan. Waktu Dia tu engkau friendzone dia balik. Dia balik. Which is why now he's on this side of the POV. Tapi Nampak kalau balik sekarang. tapi ada yang bodoh, Ambil juga. ambil juga. Ambil dia nak. Kan. Function Muna episod ni. Topik dia banyak. Topik dia. Topik dia. Okay. Aku macam biasa sama Okay, je so macam tu. since we are already talking about how to move away from being friend zone. So Muna dah bagi contoh dia lah, which is Improve Apa? yourself. improve yourself and move on. Tak payah berlengah-lengah duduk lagi dekat situ merentan ke apa ke. Orang tu tetap Move tak suka forward. kau, dah tu je. Sebab kata dia bunga bukan sekuntum, Kumbang, Kumbang bukan bukan seekor. Betul. Apa? titik siam pun ada. Titik siam pun ambil. ada. Bunga dan Okay. kumbang hybrid artificial pun banyak. Banyak. Jadi ayat tu apa pun Tak, penjudan? selain daripada itu, apakah lagi cara-cara untuk move forward dari friendzone ini? Okay. I nampak macam dalam kisah kita podcaster berempat ni, macam Munah dia daripada situasi ataupun POV dia yang kena friendzone. Falik ya, dia ada juga kena friendzone dan dia juga pernah dia Memfriendzonekan. lebih memfriendzonekan orang. Macam I lebih nak cakap tentang implikasi terhadap mereka yang tak boleh move daripada situationship friendzone itu. Alin, kalau Alin ada mungkin Alin punya kehidupan lebih mudah kan, dapat jodoh orang yang sama-sama saling menyukai. Tapi you Alin sebagai orang yang tak pernah kena duga lah. Pandai. Orang cakap, Dia macam aku implikasi Kan? kan? Alin. Ya, aku Sebab nampak Bukan kan? Hikmah tu dia. Aku sebagai orang implikasi. Okey, Alin. ada dia cerita pandai. Mudah buat dia. Ada Habis tu cerita. selama ni aku cerita apa? Tak, Okay. I nak tanya untuk okey, orang okey, yang okey. mungkin tak kena lah keadaan tu. Tak, Sebab dia berjodoh dengan orang tidak, yang I pernah je di friend zone. ceritakan.
Tapi zaman-zaman dulu lah benda You mungkin I memfriendzone memfriendzone kat kau orang. You biar betul cakap biar jelas kat sini. Alin cantik pula. Waktu tu macam Tak Nurul ada, Abdul Wahab, tak ada. okey? Nuruddin. Kejap. Yang ini nak kena Nurul fikir Dad. cerita-cerita dia. Apa dia? Tak ada bapa. Bapa nama suami dia tu. Apa? You pernah memfriendzonekan orang? Pernah You memfriendzonekan orang. Okay, bagi dia fikir dulu. Okay, apa? Muna nak I cakap ada lagi. pengalaman Ya, memfriendzone. silakan. Teruskan. Ini topik awak sama. Saya memfriendzone kat orang dengan cara yang macam kau ni dah tak faham bahasa kot agaknya. Okay? Awak friendzone kan orang? Pernah. Dalam badan. Tak layak ke aku untuk memfriendzone kan orang? Tak Layak juga manusia yang ada mata, yang ada cita rasa. Kau pula elok. Tidak sempurna sifat manusia. Tidaklah kata elok, tapi aku pun adalah type aku yang datang tu pula yang macam Tak apa-apa. aku selesa, I selesa berkawan dengan dia. So the way macam sekali dia cakap tak faham, dua kali cakap tak faham. So kali ketiga I rasa macam what should I do yang macam okay dia kena stop kacau. Okay. So what I did was buat kat story, ada orang bagi bunga sedangkan bunga tu diri sendiri beli. Awak try hard So hantar gambar macam thank you you for Sender, the blah, blah, blah. So itu hope we can know better blah, blah, blah. Macam panjang lah ayat tu. Lepas tu dia datang, lepas tu dia screenshot, dia kata awak siapa yang bagi ni? Lepas tu dia kata I tengah kenal someone ni blah, 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 semua. Lepas tu dia kata can you doakan yang baik-baik? Lepas tu dia kata you serius ke dengan dia? Serius juga. So kita macam serius, kita pula bincang macam serius. Walhal fantasi je. Dia lulu masa tu. So kita macam okay, I cakap I dah serius, bolehlah serius. Lepas tu dia tanya bila kenal? Lepas I cakap dengan you yang kita kawan, I kenal this person lah. I cakap macam tu, I kenal this person. Lepas tu dia kata maksudnya dah lama you kenal dia? I cakap dah lama. So lepas tu dia kata you ingat tak I pernah pergi bercuti yang tu? I dengan pergi bercuti dengan dia, something macam tu. Lepas tu dia kata, lepas tu from that day dia pun macam slow-slow tak text. Tiba-tiba aku saja you lama senyap. Lepas tu dia kata I tak nak kacau you dengan dia bahagia. Alhamdulillah menjadi jatuh. Kau excited sampai mic dia nak jatuh. Sebab tak tahu dia dekat mana sekarang tu je. Tapi Kantul lah, tapi macam lubang. it is a bit macam mana nak cakap for the lack of better word, disturbing that you have to go to that extent. Nak bagi dia faham. Nak untuk bagi dia faham. Padahal dah cakap dah. Kan dah cakap. Kan Sebab- bukan cakap bahasa Sebab siam, bukan cakap dia geramnya dia akan text kau macam Jiju belum reply text saya, dia kat mana? Tapi one thing good, at least hujung-hujung usaha awak dia dapat. Walaupun How if dia tak dapat? Correct. Tak dapat dia maksudnya punya tak ada signal. implikasi lah. Mungkin aku kena macam hantar gambar kad kahwin kot masa tu. Story. Masyarakat lepas tahap kahwin. Sila jemput. Macam tu tak tahu lah. Maybe you don't know kan. Maybe you have to go to that extreme to actually get someone to tapi understand. tapi masa tu zaman belajar aku nak beli bunga tu agak mahal dan menyesal tau. Tapi terpaksa. Effort tau. Wow. Takkan nak pakai artificial Tapi flower. laju lah juga dipikir benda tu kan. Betul. Good job. Tapi dan dia berhasil. I Correct. tengah memikirkan how if keadaan tu tak berhasil bagi pihak yang minat Si you. Polan. I tu. guess yang itulah dia kata he has to take other measures yang lagi extreme jelas, bagi kad sampai dia kahwin. tu faham. Dah kalau bagi kad kahwin takkan Abang kau tahu nak nak kata. datang ke wedding itu Kalau dan kata, I nak datang juga untuk kali yang terakhir. Mati you Munah kena pretend you Tak apalah, kahwin dah pula. kalau itu membahagiakan dia untuk tengok I bahagia bersama orang lain, datang je lah. I tak halang. Tak you pun kena kahwin dah betul-betul. itulah soalan seterusnya. Kau nak buat apa? Kita sebab benda tu tak berlaku, so aku tak boleh fikir. Faham? Sebab dalam kisah Munah benda tu berhasil. Macam I cerita benda tu tak berhasil setelah beberapa kali cubaan untuk menyedarkan keadaan tu. Sampai tahap kita terpaksa berlaku keras yang mengatakan macam contoh macam bunyi macam tak nak kan, tak nak macam tu. Tapi bila dia dah buat, kita dah buat macam tu, dia terima benda as something yang macam sampai hati you buat I macam ni. Macam tak kena, right? So janganlah buat berat. Sifat keterbukaan tu sebenarnya patut ada. Kita kena sedar diri, sedar ruang, sedar tempat. I'm not that bagus sangat. It's just only Q je pun. Tapi ya, benda tu berlaku kan. So I takut. Sekejap, aku confused. Yelah macam faham tak? Aku je kot. Bukannya. Ada pengalaman dia lah mengenai Faham, implikasi. Yalah, I think when I was di friend zone kan waktu muda-mudi dulu, mungkin tak adalah jadi gila dan menyebabkan implikasi terhadap orang yang
meng-friendzonekan aku tu. It's just waktu tu meroyan lah dekat Twitter, bla 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 bla. Yelah aku ni nak sebut pun aku macam geli kan. Dia memikirkan apa benda perangai macam gini kan. Fikir macam tu kan. Tapi yalah, those experience tu menjadikan kita lebih tahu how to navigate and tahu the signs of someone nak friendzone you. Correct. Kan? Contohnya macam waktu belajar kot, I was kenalan dengan someone ni. Kita macam effort lah ni tapi macam mana cakap lah, dia punya effort tu tak sama ataupun dia macam mula-mula tanya free ke? Kata free. Lepas tu okay jom keluar. Lepas tu macam I'll get back to you. Lepas tu nanti kata lepas tu keluar dengan orang lain. So macam okay lah, dah faham lah. So waktu tu macam kenapa tak nak keluar dengan aku lah. I teringat satu benda. But I don't know if this I kena friend zone kot. But I think at one point tu I felt like it was the longest time that I kena ditarik tali lah. Maksudnya? Maksudnya I memang tunjuk yang I suka kat orang tu. Dia macam tunjuk dia suka, tapi dia macam kata we cannot be together. Pula. Tapi dia macam at the same time macam suka orang lain. Member confused. Tapi at the same time macam don't wanna let me go. But at the same time macam Ali ni best lah. Untuk memberi kejelasan, mungkin kita boleh ambil huruf lah kot untuk Cubaan. Okay, bye. Cubaan sedang lakukan. Nak tahu-tahulah. Aku lama fikir what situation. Alin, apa kata awak huruf kat dia? Okay, bye. Next. Inilah jadinya bila kawan lama benda tu dia mulalah nak buka pekong orang. Aduh, Moral of the story dekat sini, kau berkenalan dengan kawan-kawan, jangan update kawan-kawan. Dah confirm, dia dah akan jadi sah, buah-bualan dah 3 bulan baru kau bagi tahu. Masalah dia, aku tak payah nak update pun. Benda tu jadi depan mata, semua orang nampak. Okay. So hujung-hujung I kena friendzone ke apa sebenarnya? Yelah, dia kena friendzone. Kenalah. Kan? Dia kena friendzone. Sebab result dia tak dapat kan? Ya, tu lah tu. Tak, tapi hujung-hujung lepas kita dah move on, dia pula nak dengan kita je nah. Itulah Pak kata Munah tadi. You friendzone kan dia? Dia balik. Dia dapat Azim. Azim. Dia huruf yang ke Tak payahlah. Bodoh lah. Tapi untuk you punya kes Ali, Okay. your kawan yang memfriendzonekan you tu, somehow dia yang bengong. Correct, Tak boleh buat you know. keputusan. Kau nak, kau nak. Kau tak nak. Bila kau buat macam tu, kau kena faham implikasi dia bukan mudah tau untuk orang yang sedang melaluinya. Tak ada A, tak ada B, tak ada hitam, tak ada putih. Dia grey. It's always grey kan. Macam baguslah tak dapat lah. I setuju lah dengan Azim. Tapi pengalaman juga. Apa dia? Sama. Okey, huruf apa? Huruf dia apa? Tak ada huruf. Dia tak ada huruf. Okey. Pengalaman Nombor. juga, I pernah beberapa kali di friendzone kan oleh orang yang sama. Orang yang sama. Agak kurang bijak lah di situ. So maksudnya Macam dia ni lah. I was single for a while. Okay. So waktu I kenal dia, I was single, so dia pun single. Okay. So like okay, let's give it a go. So we were okay, ngam-ngam dalam benda semua, tapi when we want to go serious, I'm not ready. Dia cakap. And okay, let's just be friends. Okay. Okay lah, time tu aku macam dah invest 4, 5, 6 bulan kan. Lepas tu kau tiba-tiba kata jadi friend je. Takkah aku hangin. Okay lah, lepas tu after a while move on. I was in a relationship. Lepas tu lepas tu kebetulan terjumpa balik. So terjumpa balik, we become friends balik. Dah okay, maybe this time around it works. Tidak juga, sama juga situasinya. 2 kali je lah. Tak sebodoh itulah sampai 3 kali. 2 kali. So the final round tu macam fuck it lah. Okay. Tak bergunalah aku lagi untuk. Soalan dia Falik, untuk you pula. Kenapa you rasa lepas 2 kali walaupun bunyinya sikit dah, tapi untuk orang tak pernah kena banyak lah kan. Kenapa you tetap memilih dia? Sebab dah kena yang pertama ni. Sebab I don't know. Apa ciri-ciri yang dia baik, dengan yang baik daripada dia? You feel comfortable. You yang comfortable nampak gayanya. Mungkin lah kot. Bukan Sebenarnya dia. bila dia fikir-fikir aku je kot yang comfortable dengan dia. Dia tak. Dia tak comfortable. Kan. So I feel comfortable dengan dia. So I rasa macam
berada dengan dia macam being with a friend. Mungkin sebab itulah kot sebenarnya dia tengok aku as a friend. Memang friend Sebenarnya betul lah. friend lah. Aku je yang shock sendiri cerita dia. So, Okay, bagi saya nak tambah sedikit Silakan. Saya tim Falik untuk soalan awak. Saya tim Falik. Kenapa orang kata ada confession yang kedua selepas rejection yang pertama tu? Kenapa Muna? Sebab mungkin ini Tak pengalaman. apa kalau betul tak apa ingat. It's always deep and always. Okay, ni pengalaman real talk. peribadi juga. The reason mungkin waktu dulu situation sama je lebih kurang Falik. Kita dah berkawan whatever, kita macam confess, and then dia kata kita macam mana dia macam Farid tadi selesa berkawan tapi berkawan tapi end up no both ada pasangan baru. Lepas tu jumpa balik. So bagi I, bila benda tu berlaku, tempoh bila ada pasangan masing-masing, adakah kita tiba mengingatkan kepada orang itu. Adakah awak mencari si dia di dalam orang itu? Macam apa? Awak mencari si dia di dalam Betul. orang yang baru. Faham. Macam tu. So bila kita dah dengan orang yang kata orang kedua tu macam cannot go. Dia tak macam contoh I kenal Alin. Alin tak macam Falik lah. Bye Alin, I nak go back to Falik. Somehow dia menjadi lambat pula aku. Lambat pula aku nak catch up. Somehow dia menjadi tapi in my pengalaman tak menjadi. Tak menjadi. Which is kali kedua sama juga macam Falik lah. Dia macam dia kata I rindu kita macam dulu yang rapat whatsoever. Tapi I still rasa kalau kita ada relationship, bila kita tak ada apa-apa, kita akan lagi teruk daripada masa yang tak contact tu. So kita akan jadi lagi even more stranger daripada yang masa tempo bertenang tu. Betul. So better for us untuk berkawan. Kalau you ada kawan yang boleh happykan you go. I akan jadi pendengar, counselor you sepanjang you dengan orang tu. Macam tu. Sebab I rasa relationship friendship lagi penting daripada relationship. Ada orang macam tu. I macam tu. Faham? Faham? Just a disclaimer, saya tidak mencari orang itu di dalam pasangan saya. Okay. Just for me tidak. Okay. Sebab It just happen because you jumpa semua. Yeah. At one point I just feel that dia adalah sejenis asshole. So Understand? Betul lah, tapi technically memanglah dia asshole pun. Anyways. So yeah. So tidaklah. So sebab I'm a firm believer kalau kita bersama dengan pasangan kita, I akan check myself, aku rasa tenang tak kalau dengan dia ni. Betul? Satu, selesa tu memang perlulah. Keduanya kita tenang. dapat rasa tenang. Yeah. Tak ada Tak benda serabut. nak kecah, tak ada benda nak serabut. Tapi kalau tak ada, that's what dia memaksa. Kejap. Kenapa Alin? Tak tenang ke? Azim serabut. Soalan dia teruk ke? Tak, betul. Nak menyambung kepada itu. So at the end of the day, you just have to learn to let go lah. Ya, betul, faham. Fair tak? Fair. Bila I rasa tak tenang, Correct. takkan I nak paksa untuk Betul. rasa tak tenang itu. Betul. I tak tenang. So bila I memilih orang ni, walaupun you bakal cakap, alah yang dia ambil bukan cantik mana pun, contoh kan. Tak kisahlah aku nak cakap apa pun. Tapi like, aku jumpa ketenangan pada Orang itu. Orang itu. Tidak pada engkau. That's, too bad lah kan nak to say about it. So bila I tak ada tenang tu, takkanlah nak marah I kan. Tak baik macam tu. Betul? Betul? Ada semua terdiam. Ada semua betul. Siapa yang salah? I punya mantra. I punya mantra untuk friendzone yang the paling latest. Wow. Paling latest, paling Lepas raya. recent. Bukan. Sebelum raya. Sebelum raya. Saya tak nak mention beberapa Okay. tempoh tu. Paling latest maknanya tahun ni lah. Taklah tahun ni baru 4 bulan, tak mungkin lah. Ya, mana tahu awak tu? Tak tahun lepas tahun. Okay, So apa yang macam dia kata kita better kawan. Lepas tu saya macam untuk menyedapkan hati sendiri adalah pakai kena friendzone. Saya reply balik, thank you semua. Doakan I dapat orang yang sama macam you. Okay. Wow. Kalau I tak buat ya. I tak buat benda macam Which tu. is dapat. Iyalah. Maksudnya You mentioned this before. Saya macam Okay. I mean previous yang I kenal tak jadi, the new person lebih kurang je. So tapi I tak nak cakap dekat orang baru. Nanti orang baru akan cakap engkau ni tak move on dengan yang Correct. That's fair. Sebab kata Adele, never mind, I'll find Someone like you. Macam tu. Tapi untuk orang baru ni panjang keluhan ni. Wow. Lah mengeluh juga. Orang baru dah mengeluh. Baru lagi dah mengeluh ni. Dia kan aspiration dia sama macam sebuku roti je. Ya, tak. Tapi personally I won't find someone macam yang ada tu because Setuju? sebab setiap orang karakter dia berbeza. Ya, Right? betul. Correct. Keselesaan kita pun berubah-ubah sebenarnya. Correct. So tak boleh kita one size fit all. Do you think
friend zone ini, do you think we are able to escape this friend zone? Maksudnya friend zone ni boleh dimatikan Tidak. at one point, ataupun it is something yang akan sentiasa berlaku? Sentiasa berlaku. Oh, Cuk. I nak tambah kod atas soalan tu. Oh. Yalah, whether or not you can stop the friend zone because kejap Bukanlah kita yang stop lah. Maksudnya the concept The cycle. the cycle or the concept of lumrah friend zone ni tu. boleh dihentikan ke, ataupun it is something yang akan Tidak. tetap akan berlaku? I rasa Selagi ada dia perasaan, akan selagi tu tetap dia ada. berlaku. Ya, dia tetap akan berlaku. Sebab dia melibatkan perasaan kan. Correct. Selagi ada perasaan, selagi tu dia berlaku. Yang kita boleh hentikan mungkin consequences je lah. Maybe yeah. Yeah. That is Tapi one again, way of yang itu looking at pun, it. How Yeah. you I beg react to towards differ. it. Sebab kita tak boleh kontrol apa orang buat kat kita. Itu betul. Correct, but you can control yourself. Aku control myself lah. Tapi sebelum How we lepas tu react. sakit lah. How you react towards it, how Tak you layan accept it, whether or not kau nak merentan, whether or not kau nak duduk diam-diam and move on laju-laju, that is up to you. Sebab Correct? bagi I, drama ni memang kena ada sambutan. Jadi kalau tak ada sambutan, tak ada drama. So untuk orang yang macam ni, kita tak perlu Abuya. bagi sambutan. Dah sampai Indonesia lah. Pejamkan mata Tak, dan soalan bayangkan I, Abuya. when you ask that question, it triggered me. Okay, we go back to the definition whereby friend zone is cinta sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. sebelah tangan. So will it not happen in a normal friendship? Boleh. Selagi Whereby tidak you melibatkan sebagai perasaan. seorang kawan Jepun, kawan-kawan like best friends like that, maybe something to do with that. Siapa yang share tadi tu? Bukan Hadi. Siapa? Abe, bukan. Abek, somebody lah who yang share tu. Will it Oh no. Last week. Manis. yang pasal Oyas tu? Abel bukan. lah. Abel lah. Abel. Will that happen? I mean, is that considered as friend zone whereby you it works, get what I mean, antara friends yang bukan feeling love I don't think so. tak. tapi feeling love sebagai kawan. friends. I don't think so. Sebab Because to me, friend zone is you have been Romantically. pushed into a different category. Okay, let me give you a situation. Okay, I said no. Muna, let me give you a situation, Muna. Muna main Muna telefon. tak layan aku. Dengar. Cepat. Dia Muna. Ni. Okay. Soalan Alin, kalau benda ni berlaku dia dalam ruang lingkup persahabatan. Bukan. Falik kata tidak. Sebab bila dia kena push kat dalam satu maksud yang berbeza, memang akan konsekuensi dia friend zone. Can you friend zone friends? My opinion, No. friend zone ni dia memang kena melibatkan romantically involvement, Yes. emotional. Okay, Dia ada something macam okay. When you say romantic and when you say emotions could also be how much I love you as a friend. That's Yeah. an emotion as well. Tapi takkan romantic dengan I, right? Tiba-tiba cakap Sebab you are jom already makan. in a friend zone with your friend. The degree of friendship tu is different. So when you are being so that's the degree of friendship lah. so it's not a friend zone. It's a different kind of thing. Okay. Until you terslip masuk satu perasaan lain, there you go. Basically, when you have sexual Sexual desires, ke, apa-apa ke. Maksudnya you nak something in return, then it goes to Tapi the sexual doesn't mean relationship. What? Sebab dia macam Dia open je. dia nama dia pun Booty call. friend zone. So basically aku nak tahu dia nak sabar nak explain apa. Sebab Macam tu je dia bagi you. It's a friend. Okay, contoh macam kita berkawan. Ya, okay. Kita dah macam like berkawan 10 tahun. Lepas tu at one point I Kenapa rasa 10 tahun ni? Oi, banyak perkataan triggering ni bahaya. kita make it 8 tahun lah. Okay, better. Contoh dah Aku lambat nak proses. sebab I rasa I, nak mengentan. on for your question I Okay. akan cite Falik and Okay, also Q sebab okay. at the end of the day dia memang kena involve Feelings. Feelings. I mean that sort of betul feeling sebab lah. contoh macam okay, kita kawan tiba one day macam masuk tahun ke-8 tu Cik baik 8. you akan macam dia bukan sekadar kawan, dia adalah lebih dari kawan. daripada itu. Ya, So betul. bila you confess Dia dah develop. and then you pula macam no, we are friend. No, I tak nak. You akan macam no, kita memang kita dah 8 tahun, kenapa sekarang baru you
Ya betul. Aku faham Ali. Okey, saya faham. Sama Sebab juga kalau 10 tahun tiba-tiba kena friendzone. Nampak sebagai kawan dia sekarang. Kenapa, Okey, teruskan. kenapa 10 tahun Dia buka balik. Awak bukan lagi friend Okey, zone. tak apa. Dia dalam zone lain dah. Okey, macam ni. Memandangkan 10 tahun ke whatever, apa yang awak akan buat selepas di friendzone? Saya. Untuk 10 tahun tu. Saya? Hello, saya tak ada kena friendzone. Saya tak tahu nak jawab macam mana. Tapi tak apa. Jawab soalan apa orang kata dia punya tadi tu? Dia punya ibaratnya tu setuju. Kadang-kadang dia mungkin tak berlaku pada tahun yang kelima, keenam, ketujuh dan sebagainya. Mungkin Dia tahun berlaku ke-10. tahun ke-10. Faham? Tiba-tiba aku rasa macam suka pula kat Munah. Sebab macam orang tua-tua cakap kan, kalau kau pandang si batang pokok pun, lama-lama kau suka batang pokok tu. Jangan cakap benci nanti suka. Macam tu. Jangan cakap benci. Kadang-kadang kawan dia akan I suka. think yang lebih betul adalah tak kenal maka tak cinta. Correct. Sebab dalam berkawan apa yang bencinya? Jangan cakap benci nanti cinta. Kata kawan apa yang benci? Lah kadang-kadang kita benci ke bukan kawan-kawan kita macam kau nak datang cakap nak datang. Tak datang nak cakap tak datang. Dia benci dengan dia contoh. Lain macam. Tapi betul bila dah lama-lama kita rasa macam aku kenal lah. Kau dah kenapa? Okay, teruskan. Macam aku tengok kau ni macam kenapa macam jatuh hati pula. So boleh je berlaku. Ya betul. Sebab kita dah spend banyak masa bersama. So the feelings develop. Dan kita tak tahu orang tu develop the same feeling ke tak. Understand. Kan? Okay. I accept. Wow, she accept. Thank you for accepting. I accept your opinions. Sebab kadang-kadang dia asalnya mungkin kawan. Tiba-tiba tersuka tanpa sengaja. Dah tersuka tanpa sengaja, ayuhlah kita. Konsekuensi dia sama ada kita kena friendzone ataupun diterima. Betul. Doalah dapat yang satu. Dan untuk adik-adik di luar sana, andai kata tempoh sebulan pertama tu you merasakan suka sama suka itu berlaku, mutual relationship, mutual feeling whatsoever, you kena sedar yang bila you dah kenal dia into deep, mungkin ada seorang yang akan macam seeloknya selesa berkawan. Mula-mula you akan rasa macam dialah yang satu-satunya hakikatnya. Masa bulan pertama yang macam aku dah jumpa cinta hati aku, pergi canang kat semua kawan-kawan. Contoh macam kawan kita yang start daripada huruf N. Yang macam dialah yang aku macam dia pakai baju raya pun sama-sama bergendi-bergendi katanya. Merun. Tapi selepas tempoh sebulan 2, aku rasa aku selesa kawan je dengan dia. Pula. Contoh. Tapi itu berlaku. Memang boleh berlaku. Betul. So janganlah anggap yang macam sebulan pertama kau rasa she's the one, he's the one, tidak akan berlaku friendzone. Tidak. Dia akan ada berlaku friendzone. Andai kata dah masuk bulan kedua berkenalan, tak selesa. Biasa je. Elok berkawan je. Maksud Munah, friendzone tu bukanlah implikasinya there and then. Bila cakap saya tak nak kawan awak, dia kena friendzone. Tak, kadang-kadang mungkin dah pergi ke fasa yang lain. Tiba-tiba entahlah, lama-lama tu macam tak rasa okay macam lah. mula-mula feeling tu macam macam pandang kiri, pandang kanan, Babi-babi. pandang kiri, yang macam pandang baling kanan. tisu duduk meja sana macam I suka you suka lepas tu lepas dah kenal bye sorry. Mungkin Kadang-kadang mulut dia berbau selepas sebulan kenal. Contoh we never know. Nama apa? Sebab mula-mula tengok yang macam okay aku suka yang macam betul. sepet-sepet macam ni aku suka. Tapi selepas Dia dah bagi berkenalan hint tau. tapi selepas berkenalan yang macam tak boleh. Ya, cannot. saya Contoh. setuju. Saya betul. Saya Contoh. setuju. Saya Contoh setuju. macam tu. Friendzone tidak bermakna lepas kena istihar awak kena friendzone. Tak. Tak, dia banyak situasi. Betul. Dan juga pada peringkat awal 3 bulan 6 bulan pertama dalam hubungan adalah sangat crucial sebab masa itulah 3 bulan pertama kadang-kadang dia sugar coat. Masuk bulan keempat barulah tahu perangainya. Taring, kaki pukul ke, bau ujung-ujung minta mulutnya kad ke. kredit. Macam itulah. Hati-hati. Macam itulah. Sekian. Pelik-pelik macam, contoh yang dia bagi Ya, ni betul. ujung. Dia macam hujung-hujung Ini kat berlaku kredit. kebenaran. Sebab tu aku Kebenaran. cakap, aku pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Benda ni dah macam getting too personal Tak, tapi dah. pandang awak tak cakap apa-apa. Sebab saya tengah dengar korang ni. Aku dah macam ni dah. Tapi Tak, saya kita orang dua-dua cuba bagi contoh. Friendzone ada yang faham, berlaku faham. Saya menerima, selepas saya 10 tahun menerima. berkawan. Ada yang berlaku dalam tempoh sebulan. Macam tu. Sebulan perkenalan. Awak adalah ditakdir Sebab yang awak mana? awak antara orang yang bertuah yang macam pandang you are my azim macam tu. You are the Wow, one. wow. Ada orang memang muda. Setengah orang macam Alin. Awak sini. Cepek tu. Aku kat cepek yang macam aku cakap mana 5 pieces dia. Kalau orang ni bising kan diam kita teruskan. Bagi adik-adik tak tahu cepek tu apa Google Macam Alin bertuah berjumpa azimnya. Macam setengah orang mungkin bila berjumpa astaghfirullahalazim.
How long have you been waiting to say that line? How long? Baru dapat tadi. Ya betul lah sokong. Okay. So mungkin Kita dah 52 minit. Ya, mungkin kita boleh wrap up lah. Cara-cara okay lah, kita faham, you'll be in different situations, kena friend zone, and then whether or not you take it, like I said, whether you take it like there's a rainbow at the end of it, or you want to get upset with yourself and beat yourself up. Do it. At the end of the day, Different beat yourself up also can to make yourself feel better. correct. Yeah, make you Can feel better also. kan, why not? Why not? You do you. Tapi bila dah kena macam tu, it's okay untuk you grieving, rasa tak okay. Biasa tu adalah norma-norma dalam kehidupan. Tapi again macam yang I cakap, janganlah sampai jadikan keadaan tu payah untuk kedua-dua belah pihak. Seperti mana orang sana nak move on, you pun sepatutnya move on lah. Sebab kumbang bukan seekor, Bunga bukan sekuntum. Aku nak sambung. Bunga bukan kumbang, bukan seekor. Dah ingat sama dia cincin. Aku tak tahu kenapa aku nak pergi yang itu. Ya Sebab Allah. daripada tadi duk main ceper ni. Itulah masalah you. Okay, so I did a quick question Oh, on question. apa nama ni, ChatGPT lah. Okay, how do you get out of friend zone of this situation lah, so that kita bagilah solution kat pendengar-pendengar yang dah kena friend zone tu kan. So boleh ke keluar dari friend zone? Boleh? Okay, dia cakap boleh, tapi susah. That is, I think kita boleh semua agree that you can get out of friend zone, but it's gonna be difficult lah, because there are feelings involved, and then maybe the timing is not right, and then you need, of course, at the end of the day, for you to get out of that friend zone, you need someone to step up and be the bigger person to admit it. Setuju. To kira cut the ni lah. I know it's not easy. Ya, betul, For some people it's not easy to take that step. That's why you drag lah Setunjuk. sampai yang 10 tahun tu ke apa ke kan. Okay. Kenapa 10? Kenapa dia kena drag? Contoh, dia tak berani untuk Dia bukan drag yang tu. Yang ini pun. You dah dapat, tapi aku tunggu seorang sambut. Tak ada orang sambut, aku lah sambut. Bukan drag yang tu. Okay, lepas and tu? then timing and communication. Maksudnya, if you've been holding in your feelings for too long, you might be stuck in a brosis territory. oh, faham. But if the friendship is strong and you bring it up respectfully, it can shift the dynamics. Understood. Okay? So, Makes there are ways which you do you lah, because you are in the situation kan, Betul, you'd be betul. able to know. Okay, and then of course you kena terima risiko. To get out of this friend zone, when you confess your feelings, things might be awkward. Betul. So it's whether or not you are willing to take that risk and cross that bridge. Kalau I just burn the bridge. Or you can burn the bridge. Let's burn. Burn, That baby, is you burn. kena terima risiko itulah, the consequences. You may Betul. not, and they may not feel the same, and it could change the friendship forever. Yeah. But for some people, it's worth the risk to get clarity and closure. Itu penting juga tu. Okay, and then jangan buat baik sebab nak balasan. If you're the one being kind and helpful or present, Don't expect people to do the same thing. correct. Okay. Genuine friendships could also be built on mutual respect and with no hidden agendas. Betul. Setuju. And on top of that, I think in order to do all yang ChatGPT cakap, I think it requires a certain level of maturity kot. Yeah, I feel that Kan? as I mean, well. maturity doesn't have to come with age. Betul. Correct. Kan? Maturity comes with experience. Yes, with experience. Like again, kita contoh Muna, you know. Mona ni antara orang apa? Yeah. Example After orang kuat akal going ni. through whatever he has been through, Yeah. he has come to a maturity level yang So cara dia Berfikir itu. berfikir and go through this Walaupun friend kadang-kadang zone tak ni betul, is tapi very good lah. Betul. Ni dia bagus. Dalam certain perkara lah. Dia mature. So I think back to that, it requires a certain level of maturity. Correct. And I think also you need kawan-kawan yang Support. support in a sense that will give you the harsh truth. Betul. And accept apa yang kawan you cakap, because kalau kawan tu adalah kawan yang baik, dia akan berkata sesuatu, dia akan memberikan satu pandangan yang Kebenaran. mungkin harsh,
but it is something that is necessary. Kalau jenis yang macam tak apa, you cuba je. Padahal Jangan bagi harapan palsu. Betul. Kan? Betul, kita kena support kawan kita, tapi support doesn't always mean agree. Betul. Support can also means that you have to tell the actual truth supaya kawan you tahu situasi yang sebenar. Correct. Ayat dia di sini, kalau kau sayang dia as a friend, don't punish them for not falling in love with you. Baiklah. Okay, and the last one dia bagi kat sini, real talk. Kadang-kadang you just have to move on. Betul lah. You know, you just have to move on. Whether you like it or not, you just have to move on. Move forward, move on. Whatever ways you Caranya, yang you ada untuk move on lah. Yes. Don't be Setuju. stuck there. Don't be stuck in the past. Just don't. Jangan sampai orang cakap kau ni tergigi. Konsep dia Tak ada macam ni. maruah. Konsep dia macam ni. Dia macam confession apa whatsoever ni macam gamble, judi. Betul. Either kau win or kau lose. Betul. Kau you have to accept friendzone ataupun kau merentan. Kalau Betul. kau dah ready nak confess, kau kena ready juga yang dia akan friendzone kau. Correct. Which is chances untuk dia friendzone kau tu lagi tinggi daripada dia suka kau. So move on. Some people will never see you romantically, and that is okay. Yeah. Sebab You tu aku have to single. be okay. You deserve someone who sees your value as a partner and not just as a friend. Betul. Gitu. Oleh itu, let's move on from this Let's topic. move on from this topic and Let's close wrap for it up. now. Yeah. Anda akan bahagia bersama orang yang ditengok orang yang tepat. Betul. Gitu. Okay. Okay, so thank you so much for listening to this to the very end. Correct. We So, hope We hope. sabar. We hope that whatever that we share ini memberikan sedikit sebanyak will help you lah. Sedikit sebanyak if you are facing this friend zone situation. Correct. And if you need more opinion ke apa ke, you can just drop us a DM, you know, can call, message us or whatnot. Dan kalau kita boleh tolong, kita boleh tolong. Betul. And if you guys Kan? have anything to share, pernah tak korang keluar dari friend zone? Sukses ke tidak? How struggle you Heartbreak was? ke tidak? Silakan. Please share with us. Mari. You can drop your answer dekat kita punya mana? Nak cakap. Maaf nak cakap. Di mana? www.maafcakap.com. Itu dia suara AI. Gitu. Dan of course as usual, Munai. sebagai penutup, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Simply Sandwiches kerana menjadi lokasi rakaman kita. Dan as usual, if you're looking for the best sandwiches in town, come over to Simply Sandwiches. Alright. Okay. Sampai kita berjumpa di episod yang akan datang. Thank you. Thank you. Bye.